Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, jadi pagi ni hari Jumaat, pada bulan ni abang ada permintaan untuk buat satu demo macam mana kita nak buat butir tasbih daripada barang-barang yang paling basic sekali. Tapi nak kata basic pun tak basic lah, sebab dia still perlu dibeli beberapa barang untuk kita proses tasbih. Kalau kita tak ada, orang kata apa, palm drill kan. Okay, jadi ni sebenarnya abang kongsikan ni adalah first dulu, awal-awal dulu sebelum abang ada mesin-mesinri ni semua. Inilah barang-barang yang abang gunakan. Okey, barang asas yang kita perlukan, yang pertama sekali grinder. Yang ni sangat penting. Okay, grinder. Dan juga mesin ataupun apa ni, drill lah. Drill ni boleh guna cordless ataupun yang elektrik. Okey, selain pada tu kita perlukan satu lagi tools yang paling penting jugalah. Ini dimmer. Dimmer ni boleh beli dekat kedai elektrik. Harga dia pun tak berapa mahal lah. Abang rasa dalam RM20 kot. Untuk apa? Tujuan dia untuk kita dim pada kita punya grinder, sebab kita tak boleh guna high speed grinder. So grinder ni kita akan guna dalam suku speed gitulah. Okay, supaya dia tak tercabut, tak terpelanting ataupun tak mencederakan. Okey, yang paling penting. Dan satu lagi, sandpad ni lah. Okey, sandpad ni untuk orang kata apa? Untuk kita gosokkan nanti kayu yang kita nak bentuk tu. Ni boleh dapat kat kedai Sebeneka, kedai RM2 lah. Okey, jadi kita akan tunjukkan macam mana cara dia. Okay, yang pertama sekali kita kena potong kayu lah, petak kan, kecil-kecil saiz yang kita nak. Okey, kemudian kita tebuk. Macam ni abang gunakan drill 1.5 mm. Boleh beli dekat kedai hardware. Okey, kita tebuk lubang di tengah-tengah untuk jadikan lubang tasbih tu. Okey. Jadi ini abang punya audio tadi masa buat recording ada problem, so abang kena buat VO pula. Jadi dia tak ada background bunyi lah. Tebuk pun sunyi je, cuma ada suara. Tapi tak apa. Okey, yang penting anda semua faham. Okey, dan kemudian abang gunakan ni, mata drill ni mata saiz 3 mm. Okey, abang modify ujung tu, abang tajamkan sikit ataupun kecilkan sikit supaya kita dapat masukkan lubang kayu yang kita tebuk tadi tu. Okey. Dan dia tidak longgar, jadi dia akan ketat lah kan bila kita buat, orang kata apa, kita muncungkan sikit drill yang 3 mm tu, masukkan pada lubang 1.5 mm. Okey, jadi bila kita dah sempurnakan tu, kita gunakan kita punya grinder tadi lah. Cuma hari ni abang tak guna grinder sebab abang punya dimmer rosak. So abang guna sander machine ni, dia punya speed pun tak laju. So apa yang kita perlu buat adalah kayu yang dah ditebuk tadi tu, kita cuma perlu golekkan je. Jangan tekan kuat sangat, just layang je di atas sander kita tu dengan kita punya drill tadi. Okey. Just layang macam tu secara perlahan-lahan. Okey, jadi benda ni boleh kalau orang yang orang kata dia nak buat untuk sekadar hobi kan. Ataupun juga boleh digunakan untuk kayu-kayu yang susah kita nak punch. Kalau orang yang macam apa biasa kita guna pancing tu kan, punch tu. Tapi untuk kayu-kayu yang susah, contohnya macam kayu ibu, kayu nibung, kayu-kayu yang mudah pecah, dia memang agak susah kalau kita gunakan bor, mesin tebuk. Jadi kita guna kaedah ni, kita tebuk dulu dan kita golek kan. Macam tu. Dia tengok, dia dah mula membentuk di sebelah. Lepas tu kita alihkan di sebelah lagi. Cuma kena hati-hati lah. Kena pastikan yang kita punya, orang kata apa,
mata kita tu kedudukan dia betul, jangan sengit kan. Bila sengit tu dia akan, orang kata apa, boleh menyebabkan butir ataupun biji tasbih yang kita nak buat tu dia akan terlucut daripada mata drill tu. Okey. Lepas kita dah buat sebelah, kita alih untuk buat sebelah lagi. Dia ambil masa lah. Ambil masa untuk siapkan 100 biji tu, ambil masa. Tapi itulah kaedah yang abang buat dulu. Awal-awal dulu, masa kita tak ada apa-apa dulu. Masa bengkel ni belum selengkap ini, kan. Masa tu kita baru-baru menceburi, baru-baru berjinak-jinak. Tanpa modal, yang ada cuma grinder dan juga drill. Itu pun orang kata, yalah, cukup-cukup makan je beli. Ni kita tak perlu beli, orang kata apa, tools ataupun mesin yang lebih mahal lagi, lebih advance lagi. Okey. Jadi kita, orang kata apa, kita golek-golekkan dia untuk membentuk dia sehingga dia betul-betul bulat. Yang anda akan boleh tengok hasil dia sebentar lagi. Macam mana keadaan butir tasbih kita tu, yang dah, orang kata apa, yang dah abang tadi gelikkan di atas sandpad menggunakan hand drill, betul-betul freehand. Okey. Dia ambil masa tak lama lah, sebab video ni memang abang tak cut untuk kita tunjukkan dia punya duration masa tu. Memang begitulah untuk menghasilkan sebutir tasbih sebelum ni. Jadi kalau orang kata mahal, bayangkanlah berapa masa yang kita perlukan untuk menghasilkan sebutir tasbih. Sebab dulu kita jual untuk, orang kata apa, tempahan. Orang hantar kayu, kita buat. Jadi kita cas sampai RM100 untuk upah sebutir tasbih, orang kata mahal. Jadi inilah dia kaedah dia. Okay, ini abang tunjuk secara umum. Nampak? Dia dah mula bulat. Jadi bila dah bulat itu, dah cantik itu, apa kita perlu buat adalah kita perlu gosokkan pada kertas pasir yang biasa. Daripada kertas pasir yang kasar, kita cuma perlu gosok je untuk hasilkan, orang kata, permukaan yang licin, kan? Dan juga lebih solid lah bulat dia tu. Kan? Kita gunakan kertas pasir kasar dulu, kertas pasir 100 dulu, lepas tu 240 dan akhir sekali 400 untuk dapat kehasilan kilat. Okay? Dia punya kerja dia agak apa orang kata, yalah, banyak kerja lah kan. Nak hasilkan ni bukan senang, nak dapatkan sebutir tasbih. Jadi kalau orang rasa mahal, dia boleh cuba buat sendiri. Ni abang dah ajar cara buat yang paling mudah sekali. You can try it yourself, then you will know apa orang kata dia punya apa, keseronokan dia. Lepas ni kita tak mengeluh dah lah, kan. Macam orang mengeluh ikan mahal, suruh dia pergi ke laut sendiri. Bila dia rasa mabuk di laut tu macam mana, dipukul ombak tu macam mana, dia tak mengeluh yang ikan tu harga mahal, kan. Sebab dia tu susahnya nelayan nak cari ikan. Sama jugalah macam kita buat tasbih secara homemade ni, sebab kita tak guna mesin, kita bukan kilang, kita buat betul-betul, orang kata, dari hati. Buat dari hati, sebiji demi sebiji, untuk hasilkan tasbih yang, orang kata apa, cantik untuk diberikan kepada pelanggan. Tapi kalau untuk pakai sendiri tak apalah, anda boleh buatlah ikut suka lah, kan. Nak buat serabai ke, nak buat tak cantik ke, nak buat tak bersih ke, kan. Itu pula. Okey, yang ni abang gunakan kayu, apa nama, penawar hitam. Nampak hasil dia, kan. Dia dah bulat dan cantik. Okey. Jadi pada mereka yang nak mencuba, boleh cuba di rumah masing-masing untuk hasilkan sebutir tasbih ni. Tak lama, mungkin ambil masa dalam 5 ke 7 minit sahaja. Yang macam ni abang buat demo mungkinlah ambil masa lama. Jadi selamat mencuba bagi mereka yang berminat. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi dari Made in Packer. Jangan lupa like, subscribe. Okey. Dan ingat, ni adalah tools-tools dia yang anda perlu beli. Semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.